Siapa yang ada Goldbar 20 game kedak tu, dah ada simpanan sekurang-kurangnya 9,000 ringgit. Ada duit, belum tentu ada emas. Tetapi, ada emas, confirm ada duit. Emas adalah item yang mempunyai intrinsic value, di mana nilai emas tu terletak pada zat emas ya, diimpun tanpa bersandarkan dengan apa-apa. Dan emas ya, dinilai mengikut berat dan ketulinannya. Sebab ialah nilai emas tu, akan jatuh kosong. Berbeza dengan duit, ia hanyalah sekadar voucher yang disediakan oleh kerajaan untuk transaksi harian. Bukan tiada intrinsic value, malah nilainya boleh jatuh kosong mun kerajaan ataupun negara tumbang atas ketidakstabilan ekonomi, perebutan kuasa ataupun peperangan. Bagi yang belum memulakan simpanan emas, perempuan boleh menyimpan emas bersama Public Gold menggunakan akaun emas gap ataupun Gold Accumulation Program. Yang mana perempuan boleh kumpul klaim emas sikit demi sikit dalam akaun sebelum dikeluarkan dalam pelbagai saiz seperti Goldbar 20 gram kedak tu ataupun 50 gram emas kedak tu. Caranya macam ni, perempuan boleh isikan detail di beg video bawah. InsyaAllah kami akan hubungi tuan dan bimbing tuan dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk tuan.